Ini dia. Ini antara benda yang pelik. Bila dia orang kena shrapnels ni yang pergi kepada bahagian kepala, head and neck above, dia dapati bahawa satu senjata yang baru dikata oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Labani, iaitu dia attack mata. Dia boleh menjadikan dia orang buta kalau tidak dirawat dengan serius. Sebab itu sekarang ni saya beritahu mana-mana NGO dia nak ikut next trip nak untuk pergi ke masuk Gaza, bukan sebarang doktor yang dia benarkan masuk. Setakat surgeon pun tak dibenarkan masuk. Dia nak doktor-doktor yang terkhusus fi jarahah ananiyah, mana yang eye specialist nak dia benarkan masuk. Kemudian kanak-kanak juga, kanak-kanak ditembak dalam keadaan jarak yang dekat, bukan jauh. Makna masa dia orang berjalan tu, masa tu dia kena tembak, tuan. Satu kejaman yang tak boleh kita bayangkan. Next. Daripada 1,000 orang rakyat Palestin yang dibunuh, 80% adalah orang awam dan 30% adalah kanak-kanak. Ini maklumat kita dapat daripada Darul Shifa Hospital di dalam Gaza itu sendiri. Next. Kemudian lubang exit shrapnel yang besar, dia orang masuk ni, peluru shrapnel yang dia ditembak tu masuk, dia masuk dalam lubang jarum aja, kecil dia punya entry, tapi dia punya exit tu dia boleh merosakkan semua intestine, kibdah ni, liver apa semua dia boleh rosakkan. Dia keluar cukup besar, macam lubang besar macam lubang tayar kereta besar. Satu benda yang pelik. Dia menggunakan satu macam-macam nak test market pula, kata orang ni Palestin. Next. Ini Jabatan Kecemasan Mustashfa Ar-Raish yang beroperasi 24 jam. Next. Ya, inilah dikatakan Ma'bar Rafah ni maknanya border, sempadan, dan kita sampai sini waktu malam. Tuan-tuan, terus terang saya beritahu, nak masuk ke lapangan Gaza ni, kalau kita bandingkan pengalaman kami dulu, masuk ke di dalam peperangan Afghanistan, Lebanon dan sebagainya, ini nak masuk ni 20 kali ganda lagi teruk, lagi susah. Ini kami datang malam ni pertama kali. Next. Sebab ada dalam bahasa Arab ni dipanggil qararan yaumiyan, taklimat harian. Dia ada contohnya today, dia cuba bawa masuk wartawan saja. Doktor tak nak. Doktor mamnu', tak boleh masuk. Wartawan saja masuk. Petang pula tukar pula. Wartawan tak boleh masuk, keluar pula. Dia nak doktor gerah Izam, orthopedic doctors. Orthopedic doctors yang masuk. Lain tak boleh. Dia macam-macam. Menyebabkan kadang-kadang ada doktor yang pergi sana, duduk sampai 2 minggu pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Jadi kararamian ni yang menyulitkan kita. InsyaAllah. Next. Ini rescue team daripada Perancis. Bila kita sebut tentang Gaza ni, bukan saja orang Islam, tapi orang Kristian juga akan turun dan bantu sebagainya. Dan rescue team ni ada banyak chances untuk masuk, sebab dia akan korek bangunan dan sebagainya. Ini bukan Perancis ni Jawa. Next. Ini tuan-tuan, ketigaan ke Pekan Rafah ni dah kali keempat dah kita pergi. Kali keempat. Ada tadi ini Tansib pun tanya boleh masuk. Memang kita dapat masuk. Tapi yang unlucky because kita dapat masuk hari yang terakhir. Besok kita nak terbang dan kita dah postpone beberapa hari. Kita dapat masuk hari yang terakhir. Menyebabkan kita tak duduk lama di Gaza. Hari yang ke-11 kita tak boleh masuk. Kita duduk setengah hari ni, kita tempat terpaksa keluar balik. Sebab dia kalau boleh dia tak, kalau nak stay lama paling minimum 4 hari kena masuk. Next. Itulah sebabnya kalau kita tengok di Ma'bar tadi, di hudud tadi, di border tadi, memang timbunan perubatan makan minuman kadang-kadang berhari-hari. Itu saya katakan sebab kararan yaumian untuk menyusahkan. Kadang-kadang dia kata air boleh masuk. Dah 3-4 lori air masuk, air kelima tak boleh pula. Ada tukar pula air tak boleh masuk, ubat tak boleh masuk. Macam-macam benda yang dibuat cukup menyegarkan. Itu sebab saya malam ni ada benda saya boleh cakap, ada benda saya tak boleh cakap. Next. Ini kita pun tak tahu air mata buaya ke ni. Belah langit, belah bawah tu ada. Next. Sambutan masyarakat setempat cukup merangsangkan. Those Palestinians yang terpaksa diletakkan tempat-tempat, dia orang cukup berbangga dengan kerajaan Malaysia, especially dengan Islam. Cukup dia suka kita datang untuk memberikannya hatta. Next.
Dan peliknya dia orang ni, dia sentiasa ceria dan bersemangat. Itu yang kita experience. Dan juga Dr. Ahmad Al-Laban pun experience. Dia kata benda ni kalau ikut Islam lah, berzaman sahabah tu berlaku, tapi sekarang ni berlaku. Ada budak yang dah potong kaki, budak umur 10 tahun, perempuan, Jamilah nama dia, cukup cantik budaknya. Kaki dia potong, dah potong 2. Bila orang tanya dia apa perasaan dia, dia kata dia cukup gembira sebab 2 kaki dia dah masuk syurga. Dia kata badan dia belum masuk lagi. Ini dia semangat ini, semangat ini, dan tak pernah kita tengok. Next, dia orang cukup gembira, berbangga menjadi rakyat Palestin. Walaupun ibu di Palestin dan dia punya bapa dia orang Mesir, tetapi dia orang lebih berbangga jadi rakyat Palestin. Next, yang ini bercita-cita untuk mati syahid. Dua-dua bercita-cita untuk, bukan seorang je. Muda-muda kecil ni bercita-cita untuk mati syahid. Satu benda yang next. Begitu juga orang yang bekalkan makanan, memberi tanzil diskaun lah. Ada yang tak payah bayar pun ambil. Kalau aku tahu ambil lebih. Yang mana untuk orang Palestin tak kisah. Dia tahu kita datang dari jauh, nak bagi sumbangan dan sebagainya, dia bagi diskaun. Ubat tadi pun saya bersih Tan Sri Khalid tadi, 40% kita dapat diskaun. InsyaAllah tak ada masalah. Next. Begitu juga mereka ini semua. Bukan saja kita bagi pada ini, tapi petugas-petugas juga kita pernah meraihkan dan mereka besar hati dengan pengorbanan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia. Next. Ini apa yang kita buat, Salam Al buat, Amal Malaysia buat. Kita menyediakan makanan-makanan besar, kita kumpul, kita bagi kepada bukan saja di hospital, tapi juga perkara pengurungan yang ada orang Palestin. Next. Menyusun bekal ubat dekat Malaysia boleh lah, agak ada orang, tak ada orang. Kita sendiri lah kena angkat barang semua ni dengan sikit student yang akan tolong sikit sana. Next. Di sana pun kita ditemu ramah. Ingatkan kat sini sinar harian, itu ramah aku. Sana pun ada juga ada ramah oleh wartawan akhbar tempatan. Dan juga keluar dalam TV mereka. Dan juga next, ditemu ramah wartawan akhbar asing. Dan setiap temu ramah tu kita naikkan bukan saja Yayasan Amal, tetapi juga kerajaan negeri Selangor. Kita naikkan tunjukkan bendera dan sebagainya. Next. Ini pemberian ubat ini bukan tadi itu di Arab Negeri, ini di Arish. Kita beli lagi ubat untuk sampaikan kepada pesakit-pesakit di hospital-hospital dan juga di perkampungan. Next. Juga selimut yang tebal. Musim sejuk tuan-tuan. Sebab tu semua doktor-doktor semua sakit habis, demam. Cakap pun tak, Dr. Hamdan cakap suara pun tak keluar. Memang sejuk sangat. Next. Hari ini kita melawat sakit-sakit di hospital. Ini nanti tuan-tuan tengok. Next. Ini saya tunjuk sekali limbas lah. Next. Next. Ini kekejaman Israel. Sebab tu dalam temu bual tu bila ditanya saya, ma ra'yaka fil harb, apa pendapat tuan tentang peperangan? Saya kata ini bukan peperangan. This is not a war. Ini bukan peperangan. Kalau peperangan tu dua pihak ada senjata, tetapi ini satu kekejaman, saya kata. Satu ini bukan peperangan. Ini kekejaman. Ini kekejaman Israel semua. Next. 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 Semua kekejaman-kekejaman Israel ni kita dapat apabila kita buat pertemuan dengan WHO, doktor-doktor daripada WHO, dan kita di sana sebenarnya walaupun kami pergi sebagai Yayasan Amal, kita jumpa Global Peace, Mercy dan sebagainya, tapi di sana kita berkomunikasi dan tolong sama lain, insya-Allah. Ini yang terakhir lah, mereka cuma cuci tangan saja, dan apa yang mereka buat, mereka cuma minta maaf, mereka cuma cakap tapi mereka lepas saja. Tapi bila kena pada diri mereka, dia orang lepas begitu saja. Kita berharap, saya berharap sangat supaya usaha-usaha dan untuk pengetahuan tuan-tuan, ini maklumat yang tak dibagi tahu lah, tapi dalam WHO disebut sebenarnya Gaza pun kena jugalah bombing sebenarnya, tapi di Jerusalem pun kena juga. Ada di Jews pun kena juga injury yang cukup besar, yang teruk daripada Hamas dan sebagainya. Jadi dikhabarkan setakat ini lebih ber1,000 orang doktor yang buat mobile teams dan sebagainya untuk merawat mereka. Dari sebab itulah mungkin mereka tergundur. Dan antara benda yang cukup menyayat hati kita bila kita tanya, adakah dalam masa 2 minggu ni peperangan yang akan berhenti? Kata budak-budak ni sakit-sakit dalam hospital, dia kata walaupun 14 tahun benda ni akan berlarutan, dia orang yakin Yahudi tidak akan dapat mengalahkan rakyat-rakyat Palestin, insya-Allah. Setakat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.